kita sama-sama dalam majlis ilmu sebagai bekalan kita untuk kita bercakap dan juga untuk kita beramal. Kerana kedua-dua bercakap adalah lidah, berbuat sesuatu ialah anggota kita, tangan, kaki, mata, telinga dan sebagainya. Dan kita tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertanggungjawab, akan ditanya oleh Allah nanti, kenapa kau bercakap? Tanpa ilmu kau bercakap, berani kau cakap. Mengapa kau berbuat sesuatu tanpa ilmu, kau gedah saja buat. Sebab itulah, walaupun saya mengajar kat sini, membawa ilmu, tetapi saya masih lagi dalam menuntut ilmu. Belajar lagi. Kemudian Nabi menyatakan ilmu ni bila kita ajar kepada orang, nanti Allah akan buka lagi ilmu lain. Ilmu akan bertambah dengan sebab kita mengajar. Jadi bila kita mengajar, orang bertanya. Bila bertanya, kita mengakulah kita tak tahu. Jawapannya tak ada pada saya, nanti saya jawab kemudian. Dia balik, dia minta maaf lah. Tolong buka kitab, baca kitab, ataupun tanya orang yang lebih pandai daripada dia, lebih ilmu daripada dia. Maka dia bertambah ilmunya. Orang yang belajar bertambah ilmunya. Berbeza kalau kita kaya dengan harta benda, orang datang minta, kita bagi. Besok dia beri, dia minta lagi, kita bagi. Akhirnya gunung pun runtuh pada orang tu. Hari-hari kau minta, dia ni aku nak bagi, gunung pun runtuh. Itulah perbezaan harta dengan ilmu. Ilmu ni kita beri pada orang, dia bertambah. Harta kita bagi pada orang, dia berkurangan. Kemudian ilmu pula, bila kita ada, ilmu jaga kita. Harta kalau banyak, kita jaga harta. Kita akan jaga dia. Tak jaga, kebah dia orang. Ilmu orang tak boleh rampas. Kita ada ilmu, tak ada siapa pun boleh rompak ilmu kita. Tapi kalau kita ada harta, tak elak mata tidur. Jangan ada bunyi kerek tengah malam tu, mula kecut pun. Tahu nak masuk ke apa semua. Jadi oleh kerana itu, bukanlah tak boleh kita mengambil harta, mencari harta, tapi kena kenal antara mana yang sebenarnya yang kita bawa mati nanti.